kalau ikutkan tu first 30 minit, first 40 minit tu nampak menjanjikan lah. Menjanjikan tu taklah macam extravagance kan, tetapi at least menunjukkan yang Arne Slot cuba figure out untuk menukar sikit untuk matching the system of a back three Crystal Palace ni. Sebab aku cakap dalam video-video sebelum ni, Liverpool menghadapi kesukaran untuk match sistem tu disebabkan kita bermain dalam bentuk 4 back. Jadi apa yang Liverpool buat, apa yang Arne Slot buat ialah dia tukarkan sikit lah, tukar kepada back 3. Tapi cerita dia bila Liverpool tak ambil chance dan peluang tu memang aku kata peluang yang sangat-sangat jarang lah. Apabila Liverpool dapat peluang tu, Liverpool tak convert kepada gol, player pun tak familiar di antara satu sama lain, main pun jarang-jarang. So bila kena satu biji, kena dua biji tu memang tak terkejut langsung. Before half time Liverpool dah kalah sebelum masuk lagi separuh masa kedua. Kita nampak yang Kieran Morrison tu, dia ni satu budak muda yang baik, tapi apa yang terjadi bila player muda ni dilemparkan macam apa yang Arne Slot buat tu, dia tak boleh tunjukkan lah apa yang selama ni mungkin dia boleh buat dekat under 21 ke apa semua. Sebab satu lagi sistem tu pun Liverpool tak familiar. Sebelum ni Liverpool main contohnya 4-2-3-1, tiba-tiba 1-2 transition letakkan back 3. Yes, Liverpool memang nampak lebih better berbanding dengan sebelum ni, tetapi isu yang sama masih lagi berlaku. Banyak kali chance, aku rasa 2 chance 3 chance tu memang Krkes terbuka, Pulun dia lari daripada bawah, tapi Rio Ongomomo tak mau pass. Kemudiannya cuba untuk buat seorang lah, satu benda yang kemungkinan dia boleh belajar lagi lah. Tapi KSR pun semalam, chances yang dia dapat pun aku boleh kata chances yang memang dia cipta sendiri from scrap. Langsung tak ada percubaan yang betul-betul bahaya. McAllister ke hantar bola ke